Jepun. Kita akan pergi ke Haneda Airport, Terminal 3. Tengoklah apa aktiviti yang kita akan buat pada first day. First day kita ada pulun dan macam-macam kan. Masa itu sangat berharga. Amat Isa ke? Sedikit hikmah dan renungan daripada saya. So we safely arrived dekat Jepun, Tokyo. Sekarang pukul 1 pagi dekat sini. Kita akan naik train pukul 4 ke hotel kita. Sekarang ni macam mana? So kita rehat dulu ke airport. Lepas tu nanti pukul 5 first train kita akan terus gerak. Cuma nanti kita pergi shower. Kita akan pergi mandi-mandi lah. Dia ada shower room dekat sini. So kita try pergi kat situ. Bagi saya sejuk. Tapi dia Sebab suhu kat sini 4 darjah. 4 darjah sejuk lah, dia memang sejuk tapi dia bertahan. So macam Fika kena pakai heat tech juga. Kita dekat refresh room. Dia ada dua, satu shower room, lagi satu refresh room. So refresh room sini. Maksud dia ada kerusi macam ni. Okay. Pintu masuk dia. Okay, ni dalam dia. Okay. Dia ada sinki. Ni dia punya toilet. Okay, ada sabun lah semua. Cumanya brush gigi tak ada. Dia jual. Sekarang kita nak mandi-mandi dan nak solat sebab ada ruang boleh solat dekat sini. So, ya, jumpa kejap lagi. JR Yamanaki Line to Shinjuku. So ni hotel yang kita orang check in, Life Max Kabukicho. Kita dah letak luggage dulu, tak boleh check in lagi. Check in pukul 3 nanti. Kita akan pergi jalan-jalan. Tadi kita naik train dari airport ke Shinjuku. Dan Shinjuku jalan ke hotel, penat gila nak mam. Betul orang kata satu hari mesti 20,000 steps kan. Ni pun aku dah rasa dah 10,000 kot. So hari ni kita pergi ke Tokyo Skytree, Asakusa. Lepas tu kita makan apa? Nak makan apa? Landed kalau dapat lah, tak tahu lah kalau batu panjang kan. Lepas tu pergi ke Shibuya. Kita pergi ke Shibuya Sky. So apa yang Fika sempat rekod tu sempat lah Kadang orang kat sini jalan laju and cepat. So kita pun jadi macam pressure tau nak jalan tu, nak keluarkan kamera semua tak sempat. So apa yang sempat lah Fika rekod. Okay, sebelah hotel ni ada 7E. And area ni ada bar So malam tak sunyi sangat lah. Kat sini penuh dengan tangga dia. Okay, sekarang kita berada di Tokyo Skytree. Boleh lihat di sana.
best lah, cuaca dia sejuk. Sekarang dah ada matahari. Dan cari pot nak ambil gambar. Now kita dekat Nakamise Do Street. Pukul 9 pagi. Strawberry matcha in Japan, finally. So this is matcha pump. Wow. Enggak. Boleh makan sambil jalan. Kena pergi dia punya eating area and boleh claim free green tea. Cawan. Dan inilah green tea-nya. Kita tengah tengok menu. Kena beratur ya. Dalam dia terhad. Tak ada. We all dah habis makan. Makan cepat-cepat tadi sebab kesian orang beratur lama dekat luar. Tempat yang terhad dalam berapa Dalam 10 orang. Kita nak pergi ke Shibuya Sky. Kita dah sampai Shibuya. Masuk dalam scramble kan? So ni Shibuya Sky punya lift, entrance bawah dia. Kita punya tiket pukul 2. Sekarang pukul 12.52.
Oh, ni lah nak buat video tu. Wah. Ni dekat atas ada padang hijau kat sini. So ramai tengah tunggu sunset rasanya ni. So kita dah check in. So ni keluasan bilik dia. So ni katil, TV dekat sini, and ada window. Tapi view dia biasa-biasa je lah. Okay, tengok toilet dia. Kecil je. Ada toilet bowl, sini bathtub. Dan ada shampoo, conditioner, body soap semua ada. Okay, peti ais, microwave. Okay lah ada microwave kan. TV, hair dryer. Oh ada lah spa. Kita dah solat mandi. Now kita nak pergi 7E bawah hotel ni je. Kita nak cari makan.